Hari ni Abang Jubah nak menjawab satu soalan yang sangat panjang, datangnya daripada negeri sebelah utara. Korang dengar Abang Jubah baca. Salam tuan, Waalaikumsalam. Saya Rizal daripada Kulim, Kedah. Maaf mengganggu. Macam ni, saya ada persoalan. Bulan 11 hari tu, ketika wife saya memandu kereta, telah dilanggar dari belakang oleh kereta lain. Dan akibat dari itu, wife saya terlanggar kereta depan dia. Alhamdulillah, wife tak ada apa-apa kecederaan. Baru-baru ni, adjuster kereta depan yang dilanggar oleh wife saya, telefon wife saya dan menyatakan untuk memberi wang settlement body injury sebanyak RM200. Ini untuk elakkan kami membuat tuntutan lebih pada masa hadapan. Ini apa yang saya fahamlah dari perbualan telefon tu. Di sini saya nak tanya, perlu atau tak perlu saya menerima tawaran tersebut? Apa kesannya jika saya terima atau tolak? Mohon beri pandangan ya tuan. Dari soalan yang panjang ni, Abang Jubah akan ambil poin-poin yang penting untuk korang lebih faham. Yang pertama adalah dia dilanggar. Maksudnya dia tak bersalah dan dia nak menuntut ke atas insurans yang melanggar. Kemudian dia dapat telefon daripada adjuster yang adjuster tu offer untuk bayar dia RM200 dengan alasan yang menuntut ni membuat tuntutan yang lebih pada masa hadapan. Ini sekadar pandangan peribadi Abang Jubah sahaja. Kes ni straightforward. Ada yang melanggar dan ada yang dilanggar. Jadi tak ada apa-apa isu. Tuntutan yang berlaku hanyalah tuntutan ODKFK ataupun tuntutan third party claim sahaja. Cuma dia kata bila adjuster call dia untuk bagi dia bayaran 200 tu, Abang Jubah ada suspicious sikit. Setahu Abang Jubah lah, adjuster ni paling malas nak call owner, lepas tu siap offer pula bayaran 200 dekat orang yang kena langgar. Pelik. Benda-benda macam ni yang tak sahih ni yang membuatkan kerjaya adjuster tu nampak hina, nampak buruk di mata masyarakat. Abang Jubah yakin yang call owner ni bukan adjuster. Sebab adjuster takkan call owner dan bagi tahu untuk offer pula duit sebagai ganti rugi, sedang kita untuk tutup mulut. Macam biasa korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang, terutamanya insurans Etika ataupun Takaful Malaysia, korang boleh terus datang ke Bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpakan next video. Assalamualaikum.